Salam sejahtera semua, saya Nadia. Hari ini, kita akan sambungkan perbincangan kita mengenai topik tenaga nuklear. Tindak balas nuklear mampu menghasilkan jumlah tenaga yang banyak berbanding tindak balas kimia. Dalam suatu tindak balas nuklear, didapati jumlah jisim nukleus atom baru dan zarah yang terhasil adalah sentiasa kurang daripada jisim nukleus atom yang asal. Kehilangan jisim ini menyebabkan ia berubah menjadi tenaga yang dikenali sebagai tenaga nuklear. Albert Einstein, seorang ahli fizik yang terkenal, telah mengemukakan satu prinsip yang mengaitkan hubungan antara jisim dengan tenaga tersebut. Beliau menyatakan bahawa jisim dan tenaga boleh saling bertukar antara satu sama lain ketika berlaku tindak balas nuklear. Hubungan antara jisim dengan tenaga telah dirumuskan dalam persamaan Einstein, iaitu E sama dengan mc kuasa 2, di mana E adalah tenaga, m cacat jisim ataupun kehilangan jisim, dan C hal laju cahaya dengan nilainya 3 darab 10 kuasa 8. Jisim satu atom adalah sangat kecil dan sukar diukur dalam unit ukuran jisim biasa seperti gram atau kilogram. Maka, suatu kaedah yang mana satu unit yang menggunakan perbandingan relatif di antara jisim atom lain dengan jisim satu atom karbon-12 telah digunakan. Isotop karbon-12 digunakan sebagai rujukan kerana ia terkandung dalam banyak sebatian yang ditemui di bumi. Unit untuk pengukuran jisim atom ini dinamakan unit jisim atom UJA. Jisim satu atom karbon-12 sama dengan 1.993 darab 10 kuasa negatif 26 kilogram. Satu UJA ditakrifkan sebagai jisim yang sama dengan 1/12 daripada jisim atom karbon-12, iaitu 1 UJA sama dengan 1/12 darab 1.993 darab 10 kuasa negatif 26 kilogram. 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Ada dua jenis tindak balas yang menghasilkan tenaga nuklear yang menyebabkan penyusutan jisim ini. Tindak balas ini ialah pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus ialah satu tindak balas di mana satu nukleus yang berjisim besar dipecahkan kepada dua atau lebih nukleus yang baru yang lebih ringan dan lebih stabil. Apabila proses ini berlaku, terdapat cacat jisim atau kehilangan jisim. Jisim yang telah hilang itu berubah kepada tenaga. Proses pembelahan nukleus boleh diwakili oleh pembelahan nukleus uranium-235. Apabila satu nukleus uranium-235 yang berjisim besar dibedil oleh satu neutron, pembelahan nukleus telah berlaku supaya menghasilkan nukleus yang lebih ringan dan stabil. Nukleus-nukleus barium-141 dan krypton-92 yang lebih ringan serta 3 neutron baru akan dihasilkan. Jumlah jisim yang dihasilkan selepas tindak balas semakin berkurang. Ini bermakna berlaku kehilangan jisim yang dikenali sebagai cacat jisim. Jisim yang telah hilang selepas proses ini berubah kepada tenaga haba mengikut persamaan Einstein seperti berikut. E sama dengan mc kuasa 2. E adalah tenaga yang terbebas dalam joule. M adalah cacat jisim atau kehilangan jisim dalam kilogram. Dan C pula adalah hal laju cahaya. Tindak balas ini menunjukkan satu persamaan bagi pembelahan nukleus uranium-235. Proses pembelahan nukleus uranium akan menghasilkan 3 neutron. Jika setiap neutron tersebut membelah satu lagi nukleus uranium yang lain, ia akan menghasilkan 3 lagi neutron.
Jika perkara ini berlaku secara berterusan, tindak balas pembelahan nukleus akan berlaku secara berulang kali dan dipanggil tindak balas berantai. Maka, semakin besar jumlah tenaga yang dihasilkan. Tindak balas berantai ini jika tidak dikawal boleh menghasilkan letupan yang hebat dan diguna sebagai bom atom seperti yang telah dijatuhkan ke atas Hiroshima, Jepun pada Perang Dunia Kedua. Namun, jika ia mampu dikawal, ia boleh memudahkan kehidupan kita dengan menukarkan tenaga nuklear tersebut kepada tenaga elektrik. Mari kita lihat proses pelakuran nukleus pula. Pelakuran nukleus adalah proses di mana dua nukleus yang ringan bergabung menjadi nukleus yang lebih berat dan pada masa yang sama akan membebaskan tenaga. Proses ini hanya berlaku pada suhu yang amat tinggi. Contoh proses pelakuran nukleus boleh ditunjukkan dalam persamaan berikut. Tenaga yang terhasil semasa pelakuran nukleus adalah disebabkan adanya kehilangan atau penyusutan jisim. Soalan 1. Persamaan di bawah adalah contoh kepada suatu proses pembelahan nukleus. Hitungkan tenaga yang dibebaskan jika nilai cacat jisim ialah 0.305 UJA. 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Penyelesaian. Mula-mula, tukar unit cacat jisim kepada kilogram. 0.305 darab 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 sama dengan 5.06 darab 10 kuasa negatif 28 kilogram. Kemudian, masukkan nilai jisim ke dalam persamaan E sama dengan MC kuasa 2. Tenaga dibebaskan E sama dengan 5.06 darab 10 kuasa negatif 28 darab 3 darab 10 kuasa 8. E adalah 1.52 darab 10 kuasa negatif 20 Joule. Soalan 2. Bagaimanakah cara untuk mengawal tindak balas berantai dalam sebuah nuklear reaktor? Boron rod digunakan untuk menyerap neutron bagi mengurangkan kesan tindak balas berantai. Moderator grafit pula digunakan untuk melambatkan pergerakan neutron. Dan sekarang, kita imbas kembali apa yang kita sudah pelajari setakat ini. Tindak balas nuklear mampu menghasilkan jumlah tenaga yang banyak berbanding tindak balas kimia. Ada dua jenis tindak balas nuklear, pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Kehilangan jisim ketika tindak balas nuklear menyebabkan ia berubah menjadi tenaga yang dikenali sebagai tenaga nuklear. Jumlah tenaga tersebut boleh dikira menggunakan formula E sama dengan MC kuasa 2. Sekian sahaja dari saya, Nadia. Jumpa lagi dalam sesi yang lain.